Manusia dibunuh oleh hantu. Legenda Blair Witch ini berlaku pada tahun 1800 di pekan yang tenang bernama Adams, Tennessee. Seorang petani yang bernama John Bell bersama keluarganya sering diganggu oleh makhluk halus. Pada asalnya gangguan ni biasa je. Dia cuma dengar bunyi ketukan, ada dengar suara-suara yang aneh, ada dengar bunyi pada waktu malam dekat luar rumah. Biasa je. Lama kelamaan gangguan ni menjadi semakin teruk. Maksudnya barang-barang dekat rumah dia mula bergerak sendiri. Anak dia kena cakar, kena tampar. Lepas tu pada tepat je lewat malam ada dengar satu suara misteri yang berkumandang kat dalam rumah. Akhirnya keluarga John Bell ni mula sedar yang keluarga dorang ni mula diganggu oleh roh yang sangat jahat yang dikenali sebagai Blair Witch oleh penduduk-penduduk tempatan. So disebabkan dalam keadaan yang putus asa, John Bell ini meminta bantuan daripada kawan-kawannya, jiran-jiran dan juga penduduk tempatan. So diorang ni semua mula datang ke rumah John Bell untuk experience sendiri, rasa sendiri gangguan yang diberitahu oleh John Bell itu. Tak lama kemudian, keluarga John Bell ni mula terkenal dengan gangguan yang berlaku di rumahnya, menyebabkan pelbagai jenis orang termasuk pemburu-pemburu hantu datang ke rumahnya untuk cuba membantu John Bell dan keluarganya menghalau entiti tersebut. Tetapi disebabkan apa yang berlaku, entiti tersebut menjadi semakin kuat dan mula sukar untuk dihalau. Disebabkan entiti ini semakin kuat, ia mula mengejek dan mengherdik John Bell tersebut. Salah satu dakwaan yang paling mengerikan adalah Blair Witch itu sendiri mempunyai satu dendam peribadi terhadap John Bell, di mana ia akan memastikan John Bell itu sendiri mati di tangannya. Seperti yang dijanjikan, Blair Witch itu berjaya mengganggu John Bell hingga ia menghadapi sakit yang sangat teruk. Pada pagi 20 Disember 1820, akhirnya John Bell ditemui mati. So, apa yang diorang jumpa adalah satu botol yang mengandungi cecair hitam yang misteri, tak tahu cecair apa, yang ditemui di sebelah katil John Bell. Semasa John Bell ini dikebumikan, diorang terdengar suara Blair Witch seperti sedang ketawa dan menyanyi meraihkan kematian John Bell itu sendiri. Selepas kematian John Bell, gangguan yang berada di rumah John Bell itu tidak hilang sepenuhnya. Ia terus menjadi legenda Blair Witch yang masih lagi menghantui Adams, Tennessee untuk generasi-generasi yang akan datang. So guys, kalau korang berminat lagi untuk dengar cerita-cerita berkenaan jenayah yang mengerikan ataupun cerita paranormal yang menyeramkan, korang boleh komen, like, share dan juga follow saya dekat page ni, okay? Shh.